Planning. Planning. Kebanyakan kita normally dia suka abaikan. Kalau ada satu masalah, tak apalah, tak apalah, tak apalah. Tapi planning tu penting tau. Contohnya kita ada transport nak sampai kat kita punya tempat kerja. Nak hantar barang. Tiba-tiba kita dapat tahu yang kita punya orang yang handle tu, mungkin dia tak ada. Dia tak boleh nak contact orang tu. So, apa kita punya planning? Apa kita punya plan B? Kalau plan A tak berjaya, apa kita punya plan B? Cepat, kita kena cepat bertindak. Sebab benda tu penting. Mungkin lori dah sampai kat depan kita punya pagar. So, they call. Macam mana? Takkan kita nak, entah, saya tak tahu. Oh, tolonglah. Kalau macam ni, anda rasa macam mana reaction anda punya bos kalau dia dapat tahu keadaan ni? Kalau benda ni sampai kepada dia, dia dapat tahu yang staff cakap tak tahu, staff tak boleh nak handle benda ni. Lori sampai pun dia tak boleh nak handle ke? Jadi kita kena cepat bertindak, kena cepat fikir apa kita nak settlekan benda ni supaya dia boleh settle kat sana, tak perlu nak pergi kepada pihak atasan. Kita cuba try to cut. Kita cuba try to cut masalah kat bahagian kita tapis. Mana yang kita boleh settle, kita settle. Mana yang memang kita tak boleh settle, benda yang isu besar, baru kita pergi kepada bos. Normally bos adalah untuk benda yang kita tak boleh nak handle, yang kita tak boleh nak buat decision, baru pergi kepada dia. Jangan sikit-sikit bos je. Bos, lori sampai. Bos, orang ni datang. Oh, bos, ini macam mana? Takkan dia bengang? Asyik-asyik ko saya. Awak ni asyik-asyik ko saya, tanya saya. Dah, awak ada untuk apa? Dia bayar gaji kat awak untuk apa? Kalau benda-benda pun awak tak nak fikir, tak boleh nak ambil keputusan, tak boleh tu buat, tak boleh ni. Melainkan dia ada kaitan dengan duit. Normally bos dia akan sensitif dengan duit. Contohnya kita nak ambil, mungkin kita nak bayar untuk servis ni, anda perlu tanya dia lah sebab benda berkaitan dengan duit. Kebanyakan bos dia nak kita tanya dia dulu, approve ke tak. Mungkin dia ada plan lain. Mungkin dia akan fikir, oh tak payah ambil servis ni lah, kita ada kawan ke, benda ke, kan. Melainkan bahagian duit. Kalau benda lain, selagi anda rasa anda boleh settle, anda boleh refer kepada siapa-siapa selain pada bos, settle je. Jangan sikit-sikit call dia. Bos akan rimas punya. You tak habis-habis nak call saya je. Okay.